Setiap tahun korang akan nampak senario macam ni. Tapi pernah tak korang terfikir, kenapa orang Cina sembah hantu? Bukankah sepatutnya sembah kepada Tuhan? Kalau kita kata mereka sembah hantu, itu adalah satu statement yang tak tepat sangat sebenarnya. Dan inilah apa yang ramai orang tak tahu. Dalam kepercayaan tradisi masyarakat Cina, bulan ke-7 dalam kalender lunar ada satu tempoh yang dikenali sebagai Hungry Ghost Festival, iaitu musim hantu kebuluran. Dipercayai bahawa pada bulan ini, roh-roh yang telah meninggal dunia, terutamanya bagi roh yang tiada keluarga ataupun tiada keturunan untuk menjaga mereka, dipercayai boleh berkeliaran dekat dunia ini. Sebab itu korang akan nampak komuniti Cina akan menyediakan makanan, buah-buahan dan sajian di tepi jalan untuk menghidang kepada roh-roh ini. Adakah mereka membuat perkara ini untuk meminta perlindungan daripada hantu? Tak semestinya. Bagi masyarakat Cina, mengamalkan tradisi ini sebenarnya adalah lebih kepada satu bentuk pemberian dan belas kasihan. Dengan kata mudah, bersedekah. Cuba korang bayangkan kalau kita nampak kucing, anjing dekat tepi jalan tak mempunyai tuan dan lapar, kebuluran. Kita pun ada belas kasihan untuk beri kucing dan anjing makanan sebagai tanda belas kasihan dan juga satu sedekah yang kita boleh berikan kepada makhluk-makhluk yang tidak berupaya ini. Tapi bila kita memberi itu, kita tak ada pun nak minta anjing itu atau kucing itu memberikan kita kekayaan, melindungi kita dan sebagainya. Right? So the theory is basically the same. So instead of menggunakan istilah sembah, it's more accurate to say kita memberi penghormatan dan juga persembahan. And we talk about persembahan, ada juga pada bulan ini persembahan pentas juga dilakukan seperti opera. Dan korang pelik, bila diorang buat persembahan ni, tak ada orang duduk dekat bahagian depan. Kerusi dikosongkan. Sebenarnya itu adalah untuk roh-roh yang dipercayai sedang berkeliaran di sekeliling tempat tersebut. Bila kita berhenti sekejap dan lihat di sudut manusia, kita pun nampak sesuatu yang jauh lebih universal. Manusia masih mempunyai keinginan menjaga mereka yang sudah tiada. Walaupun mereka sudah meninggal, kita tak dapat melihat mereka. Kita pun tak tahu mana mereka dah pergi, tapi kita masih ada hati lagi untuk menjaga dan pastikan mereka tidak dilupakan. Dan mungkin sebab itulah tradisi ini boleh bertahan selama beratus-ratus tahun. Dan bagi aku, itulah bahagian budaya yang paling menarik. Sebab kadang-kadang bila kita menggali lebih mendalam budaya yang kita nampak pelik di mata kita, kita mendapati bahawa di sebalik budaya tersebut, kita jumpa sesuatu yang sangat manusiawi. Belas kasihan, ingatan dan keinginan untuk tidak melupakan mereka yang telah pergi. Apakah pendapat korang dan pengalaman korang? Cuba korang komen dekat ruangan komen.